Tuan-tuan, beberapa tahun yang dulu, dah ada orang Arab yang main tipu pasal keluarga Nabi ni. Tuan-tuan masih ingat? Beirut mana tahu, dah habis dah sapu duit dah. Dia yang dulu tu siap bagi ceramah satu stadium. Lepas tu berapa tahun kemudian lupa, main skema baru pula. Kena pula. Tengok langsung abang, ada jambang sikit. Keluarga Nabi. Lah kali skema. Kenapa ramai orang mudah tertipu atas nama agama? Pakai serban, bercakap Arab sikit, terus dianggap wali dan orang luar biasa. Sedangkan Islam ajar kita nilai dengan ilmu, bukan dengan penampilan. Ceramah Dr. Maza kali ini memang pedas, membuka mata tentang skema agama, budaya taksub, dan mentaliti masyarakat yang terlalu mudah percaya tanpa dalil. Selamat datang di channel Rafiki TV. Kali ini kita akan membahas video yang sangat menarik sekali yang mana akan disampaikan oleh Dr. Maza. Biar tidak panjang lebar, mari kita saksikan videonya dari sekarang. Persoalan ni, bagaimana ulama hadis kesan apabila orang-orang mengambil pelbagai jalur sanad yang makbul bagi mensahihkan hadis maudhu'. Ada orang putih kat sikit. Lebih dari satu jalur, iaitu jalur yang lain itu sebagai mutaba'ah ataupun syawahid. Panjang nak cerita ni. Saya cerita sikit tuan-tuan nak bagi faham. Pertama, bila satu orang zaman dulu dia riwayatkan hadis, bukan orang teris siapa sanad yang dia ambil, orang teris dia tu sendiri hang siapa. Kalau kaki kelentong, tapi dah awal orang tahu dia kelentong lah, dia tak payah sebutlah sanad siapa pun, dia kelentong, orang kelentong. Kalau orang tu, masalahnya kalau dia ada dua, kalau orang bercakap benar, dia ni kita tahu rekod bercakap benar, soleh, tak pernah berbohong. Dia cerita pada kita satu hal, kata berlaku kejadian tu kita tengok pelik yang dia cerita. Tapi kita nak tolak sukar sebab kenapa dia? Dia satu orang yang kita percayai. Tak ada rekod berbohong, orang baik. Tapi kalau satu orang kaki kelentong saja. Lepas tu dia cerita kat kita satu kejadian cerita. Kita kata peliknya cerita ni no. Nak pelik apa? Dia kaki kelentong. Tuan-tuan faham tak? Tak ada pelik apa kaki kelentong. Lebih pada tu dia boleh cerita. Tapi yang kita akan jadi masalah, kalau orang tu ahli cakap benar. Dia cerita. Sama ada fakta yang dia cerita tu memang benar, ataupun mungkin bukan dia tipu, dia telah terkeliru kena tengok apa benda. Tapi dia tak tipu, mesti ada asas dah. Tapi kalau kaki kelentong, tak payah. Tak payah buat apa. Kan? Macam saya cerita orang ni, orang yang bertengkar antara gagak dengan kambing kan? Arab selalu buat contoh tu. Satu orang tengok daripada jauh, orang kata, natang apa tu? Gagak kan, dia kambing tu. Padang pasir kan, gagak, kambing tu, kambing hitam, gagak kan. Pergi dekat, terbang. Tu aku kata gagak, burung. Ya kambing, terbang. Kambing yang jenis terbang. Tuan-tuan nampak macam mana? Payahlah. Kalau macam tu memang kaki kelentong lah. Orang kelentong, macam saya sebut kata, orang cerita, kampung aku, ya Allah, sungai dia cedok air, dapat ikan. Itu kampung hang tak tengok kampung aku lagi. Kampung aku kena kuih ikan, baru boleh ambil ayam. Tu dia. Kita tak boleh buat apa. Kan? Ini saya nak buat contoh. Bagaimana orang kalau kaki kelentong. Kaki kelentong, bila dia kelentong banyak kali, dia bagi riwayat-riwayat yang kelentong, lama-lama kita akan tahulah. Kita akan tahu bahawasanya dia berbohong ataupun dia tak cakap benar. Karena bila dia rawi itu sendiri akan dia bukan orang akan tanya siapa sanad hang. Orang tanya hang siapa? Siapa guru hang? Hang ambil daripada siapa? Siapa yang telah recommend hang? Siapa yang telah recognize hang sebagai perawi hadis? Kalau tidak, bukan orang ambil.
Dia bukan jenis ambil langsung abang punya. Tengok langsung abang. Ada jambang sikit. Cuk, keluarga Nabi. Lah kali skamer. Bukan macam tu. Tapi ini tak... Tuan-tuan. Beberapa tahun yang dulu, dah ada orang Arab yang main tipu pasal keluarga Nabi ni. Tuan-tuan masih ingat? Beirut mana tahu? Dah habis dah sapu duit dah. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mari kita kembali mulai videonya dari sekarang. Dia yang dulu tu siap bagi ceramah satu stadium. Lepas tu berapa tahun kemudian lupa, main skema baru pula. Kena pula. Bukan pasal orang Arab hak penipu tu. Sebab cara fikir kita tu. Cara fikir kita. Pasal kita ni suka fikir macam tu. Fikiran kita, kalau orang tu main-main wali Allah. Main-main keluarga Nabi ada ajaib. Kita tak fikir Allah menyuruh kita beramal saleh dan menghubungkan antara kita dengan Allah. Punya banyak tadi kita sebut Allah suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu kata doa pada aku terima doa kamu. Kita tak seronok semua tu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayudkhuluna jahannama dakhirin. Yang mana sombong daripada doa pada Allah masuk api neraka dalam keadaan hina. Kita tak seronok. Walaupun Tuhan habaq hampa doa kat aku. Kita tak mau. Kita mau pergi cari orang punya. Kita mesti cari satu broker suruh dia doa untuk kita. Bukan tak boleh suruh orang doa. Boleh. Tapi kita semua. Macam tu yang saya kata. Pergi Mekah tak jadi. Kena pergi jadi kubur. Supaya di kubur. Minta orang kubur. Bagi tunai hajat kita. Macam itulah. Amalan-amalan dahulu yang akhirnya membawa manusia pada syirik. Pasal cara fikir kita. Kalau kita fikir daripada awal tak fikir macam tu, hang mai lah siapa pun cerita benda ni, kita tak ada apa-apa. Kita tak apa. Sebab tu tuan-tuan tengoklah masyarakat kita. Cerita sikit lah. Orang yang kaki percaya hantu. Bukan kata saya kata hantu syaitan, tak ada. Ada. Tapi dia ni apa? Sakit perut, hantu. Pening kepala, hantu raya. Kan? Sakit kepala, hantu ayam. Semua segala hantu telah menjadi sasaran dia. Kita jumpa dia, tuan-tuan jumpa dia lagi 5 tahun pun, macam itulah cerita dia. Tu pun tuan-tuan tengok orang-orang yang baik tuan-tuan. Kalau dia kata dia tu lah anak saya tu siapa buat tahu kat dia kena apa tahu. Lepas tu kita main jumpa 5 tahun ingat habis dah cerita tu. Cerita lain, mereka buka kedai pun tak laku, orang duk buat, orang duk lalu tak nampak. Nampak? Punya hebat jin tu sampai boleh lindung kedai tu. Kalau sungguh dia boleh lindung kedai tu, kita nak suruh dia lindung produk Israel. Dia sentiasa, padahal dia tak pernah tanya, kedai masak tak sedap. Kita pi pun tak apa nak lalu makan. Bukan kata tak hantu tak mai pun okey dah terang ni untuk pulau kedai tu. Dia tak ada. Saya bukan menafikan sihir. Tapi itulah cara fikir dia. Bila sakit, otak dia bomoh. Ada orang nak menega, cari bomoh. Nak masuk politik, cari bomoh. Ada. Lah ni broker macam tu juga. Semua keupayaan kesolehan yang patut kita usahakan diletak tepi. Nak masuk politik. Jom aku bawa pergi jumpa satu Habib bagus punya. Dia nanti boleh buat satu doa kan, nanti menang. Macam itulah nak menega. Otak ni bila mari, broker di tengah ni tentu dah untung. Tiket kapal terbang, nak pergi makan, restoran semua dapat lah. Dan otak ni berjalan tuan-tuan. Lagi otak ni dah ada, tuan-tuan akan tengok. Setahun 2 lagi, main pula orang lain scammer. Tipu pula. Tapi kalau kita membebaskan diri kita daripada hal ini. Kita tahu Allah menyuruh kita doa padanya. Kalau jumpa orang soleh,
Dia memang soleh, dia doa pada kita, alhamdulillah. Kalau dia nak doa kat kita pun nak kena bayar, apa maksudnya? Dan orang soleh, dia tak ada, mai. Siapa nak doa, mai, saya doa. Mai. Tuan-tuan tengok hak dalam video tu. Hak Pakistan tu. Salam tu dia duit penuh. Salam sampai bergegang badan tu. Dia jadi macam histeria ke apa. Tapi semua salam tu, salam kena ada duit, baru ada doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah video yang sangat-sangat luar biasa dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, yaitu penjelasan atau ceramah yang mana disampaikan langsung oleh Dr. Mazah Malaysia, yang mana beliau terkenal manhaj salafinya. Dan kali ini saya akan sedikit mengomentari apa yang sudah beliau sampaikan di video tersebut. Ceramah Dr. Mazah ini memang sangat mendalam dan kena tepat pada realiti masyarakat hari ini. Antara perkara paling besar yang beliau sentuh ialah bagaimana ramai manusia terlalu mudah tertipu apabila agama dijadikan topeng untuk mencari keuntungan. Bila nampak seseorang berserban, berjanggot, bercakap Arab sikit, ada gaya warok dan penuh aurah alim, terus ramai anggap dia wali. Wow, keturunan Nabi atau manusia luar biasa. Sedangkan Islam sendiri mengajar supaya menilai seseorang berdasarkan ilmu, akhlak, dan kebenaran hujahnya, bukan pada penampilan semata-mata. Dr. Mazah memberi contoh bagaimana ulama hadis terdahulu sangat teliti dalam menerima sesuatu riwayat. Mereka bukan terus percaya hanya sebab seseorang itu nampak baik atau pandai bercakap, tetapi mereka menyiasat siapa orang itu, bagaimana rekod hidupnya, siapa gurunya, dan adakah dia benar-benar dikenali sebagai orang yang jujur. Kalau seseorang sudah terkenal sebagai kaki kelentong, maka riwayatnya terus ditolak walaupun dia pandai berselindung di sebalik agama. Ini menunjukkan betapa Islam adalah agama ilmu dan disiplin, bukan agama yang dibina atas emosi dan ketaksupan. Apa yang paling menyentuh ialah apabila Dr. Mazah menjelaskan mentaliti masyarakat yang suka mencari broker untuk dekat dengan Allah. Allah sendiri menyuruh kita berdoa terus kepadanya. Tetapi masih ramai lebih yakin kalau ada orang tertentu yang doakan mereka. Ada yang sanggup habiskan duit semata-mata mahu salam seorang habib, ustaz, atau individu yang dianggap keramat. Seolah-olah doa itu pasti mustajab kalau datang daripada manusia tertentu. Sedangkan orang soleh yang sebenar tidak pernah menjual doa, tidak meminta bayaran untuk keberkatan, dan tidak mengangkat diri mereka sebagai perantara khas antara manusia dengan Tuhannya. Ceramah ini juga membuka mata tentang bagaimana khurafat dan pemikiran mistik masih kuat dalam masyarakat. Semua perkara mau dikaitkan dengan sihir, jin, dan bomoh. Kedai tak laku salah orang buat, sakit sedikit terus fikir terkena santau. Nak berjaya dalam politik atau perniagaan pun cari orang kuat agama untuk buat doa tertentu. Akhirnya masyarakat menjadi lemah kerana bergantung kepada benda-benda yang tidak diajar secara benar dalam agama. Dr. Mazah tidak menafikan kewujudan sihir atau jin, tetapi beliau menegur cara berfikir yang terlalu obses sehingga meninggalkan usaha, ilmu, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling pedih bila beliau menyebut bahawa ramai skamer agama hari ini mempunyai imej yang sangat meyakinkan. Ada yang buat live tahajud, bercakap lembut, pakai serban besar, mata bercelak, dan petah menggunakan istilah agama. Semua ini menyebabkan masyarakat mudah cair dan akhirnya menyerahkan wang
kepercayaan malah hidup mereka kepada individu yang belum tentu benar. Inilah sebabnya kenapa ilmu sangat penting. Tanpa ilmu, manusia akan mudah diperdaya oleh sesiapa saja yang pandai bermain sentimen agama. Saya juga tertarik dengan penjelasan beliau tentang maksud ulama sebenar. Ulama bukan sekedar individu yang ada gelaran, jawatan, atau pengaruh politik. Ulama ialah orang yang berhujah dengan Quran dan Sunnah serta mampu membimbing manusia berdasarkan ilmu yang sahih. Kalau seseorang meminta kita mengikutnya walaupun bercanggah dengan dalil, maka itu tanda bahaya. Islam tidak pernah mengajar umatnya taksub kepada individu sehingga menutup mata terhadap kebenaran. Kesimpulannya, ceramah ini adalah peringatan besar supaya kita menjadi umat Islam yang celik ilmu dan tidak mudah terperdaya dengan penampilan luaran agama. Hormati ulama, cintai orang soleh, tetapi jangan sampai meletakkan manusia lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Hubungan dengan Allah tidak memerlukan broker, karena Allah sendiri membuka pintu doa untuk setiap hambanya. Semoga Allah melindungi kita daripada fitnah skem agama, pemikiran khurafat, dan ketaksuban yang melampau. Itulah sedikit komentar dari saya mengenai isi pembahasan yang mana disampaikan oleh Dr. Maza. Mungkin kita sudah tahu bahwasanya beliau yaitu Dr. Maza adalah mempunyai karakter atau mengikuti manhaj salaf. Mungkin di antara kita sebagai Nahdlatul Ulama mungkin tidak masuk akal atau tidak menerima apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu Dr. Maza. Perbedaan itu sangat indah. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk kita terpecah belah dan sebagainya. Jadikan perbedaan sebagai wadah pemikiran kita untuk menyampaikan dalil-dalil. Beliau menyampaikan dalil menggunakan Quran dan Sunnah. Mungkin di antara kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menyampaikan dengan qaul ulama, ijma, qiyas, dan sebagainya. Itulah pentingnya kita belajar agar kita tidak fokus kepada satu ilmu atau kepada satu pemahaman. Jadi bagaimana tanggapan kalian, para netizen yang budiman, terhadap video atau ceramah yang mana disampaikan oleh Dr. Maza? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi mengenai apa yang sudah beliau sampaikan di video tersebut. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.